Ah, 220 tak silap aku. dah ada naik lah. Naik Standard, ah. standard Naik 3% setahun lah. 70,000. So yang jadi masalah tu, pertama bila nak refinance ni, hang tak boleh refinance 100%. Hang boleh refinance 90% je daripada harga rumah. Okey, refinance tu So 90%. contohlah, hang beli rumah tu 150,000. Hang nak refinance, contohlah rumah tu hang dapat tahun lepas. Tahun ni hang nak refinance. Bank boleh refinance tapi 90% je daripada bank value sekarang tahun ni. Maksudnya bukan refinance. So hang refinance, hang kena keluar duit. Hang kena top up duit dah maksudnya. Ya, so dia bukan tak boleh, dia boleh. Hang kena keluar duit lah. Okey, so maksudnya konsep refinance ni, dia nak tak nak kena market value rumah tu lagi tinggi hang punya loan tu lah. Ya, betul. Betul tak? Itulah syarat refinance. So macam hang nak refinance, hang nak tukar kepada Islamic financing, benda tu baguslah. Follow Islamic punya financing. Tapi kalau macam kes tadi, tahun lepas baru dapat kunci, hang nak refinance tahun ni. Hang nak refinance, hang kena keluar duit. Tapi kalau kes sekarang, 10 tahun lepas, hang refinance sekarang tahun ni, hang tak perlu keluar duit lah.